Shutdown ya. Okey, salam sejahtera ya. Ada orang tanya, mana lagi bagus? Sleep mode ataupun shutdown? Okey, ini pada pandangan saya lah dan juga pada pengalaman saya. Kalau korang nak tinggalkan laptop korang atau PC korang dalam tempoh 5 hingga 6 jam, boleh gunakan sleep mode. Tetapi kalau korang nak tinggalkan sampai esok ataupun berhari-hari, ambil beberapa hari baru korang nak gunakan balik, seeloknya korang shutdown. Kelebihan sleep mode ni untuk kita tinggalkan dalam masa 5 hingga 6 jam sebab dia gunakan bateri kalau laptop atau menggunakan power kalau PC yang sedikit. Jadi bila kita tinggalkan 5 hingga 6 jam dan kita nak sambung balik kerja kita, dia tak perlukan masa lama untuk Windows tu start up. Tetapi seeloknya kalau kita nak tinggalkan lebih lama, esok baru kita nak buka PC kita atau laptop kita, seeloknya kita shutdown terus untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku. Okey, untuk keterangan lanjut pasal apa-apa masalah komputer atau laptop, boleh datang ke Dr. Karisma Komputer Paya Raja. Jumpa saya Faizal dan juga partner saya Sim. Itu saja. Terima kasih.